Ramai yang fikir emas ni hanyalah alat pelaburan. Bila fikir pelaburan, dia fikir kena ada duit yang banyak lah. Jadi akhir sekali dia tak ada emas yang menyebabkan dia tak ada simpanan. Nak tahu macam mana kita gunakan emas ni untuk kita adakan simpanan, boleh save dulu dan tengok video sampai habis. Dekat tangan saya ni, ini adalah emas. Bila ada emas, maksudnya ada duit. 5 dinar dekat tangan saya ni, ini dah hampir RM10,000 dalam tangan. Apa-apa berlaku, saya tak perlu berhutang, saya ada duit dalam tok emas. Sebab emas ni boleh jadi sebagai alat simpanan, boleh jadi sebagai alat pelaburan. Bagi tuan-puan yang belum lagi ada simpanan at least 3 bulan gaji, 3 bulan dana kecemasan, boleh jadikan emas ni sebagai dana kecemasan. Supaya kita boleh survive kalau berlaku apa-apa yang kita susah. Kita nak tukar kerja ke, kita berlaku musibah ke, kereta terbalik ke, kita boleh prepare. Macam mana saya dapatkan 5 dinar dekat tangan saya ni dan saya gunakan emas ni sebagai dana kecemasan dengan saya paksa simpan sedikit-sedikit dalam akaun emas Gap. Bila dah cukup je 21.25 gram, saya keluarkan dan dah ada RM10,000 dalam tangan. Emas ni adalah sebagai simpanan, bukan sekadar alat pelaburan yang mana saya tengok harga emas tinggi, saya jual. Tak. Jadi fokus kepada penyimpan emas adalah pertambahan gram. Sebab tu ada akaun emas Gap tu supaya kita mudah nak tambah gram. Sebab akhir sekali, 2 tahun ke atas, dia lebih untung berbanding yang selalu tengok harga emas yang emas ni tak bertambah. Penyimpan emas, gram emas dia sentiasa bertambah. Jadi cara yang paling mudah adalah menabur dekat akaun emas Gap. Dekat video saya tu ada step by step.